Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syaril Zaidi. Saya daripada kos Computer System Level 3. Hari ini kami belajar tentang Windows Remote Desktop. Remote Desktop adalah salah satu aplikasi akses yang paling berkuasa dan dipercayai. Jom saya tunjuk macam mana cara kerja dia. Okey. Mula-mula kita tengok dia punya IP version. IP. Okey, kat sini IP version dia. Lepas tu kita pergi dekat PC sebelah. Kita pergi tekan dia punya remote desktop. Kita masukkan IP version 172.168.1.2. Bila connect, dia nak password dengan username. So kita masukkan password. Okay, yes. So dia dah bersambung. Bila kita on dekat sini, PC ni akan disconnect . Kiranya PC ni dia ada dua. Macam ni. Ni daripada PC ni, ni daripada PC ni. Itu sahaja hari ni. Apa yang Mr. Syaril buat tadi adalah Mr. Syaril telah create satu Windows desktop punya connection. Okay, how he create adalah he have to go under control panel. He have to go under setting and he have to go under remote desktop. Remote desktop whereby he have to turn on the Windows desktop, change the PC name, and he have to allow access to everyone so that he can able to remote to any other PC or anybody can access to his PC. So once he do that, selepas dia telah buat ni, dia kena restart PC dia. Lepas restart, and then dia buat apa? Dia akan buka ke MSTSC, satu program di mana you masukkan IP address tu. Okay, you masukkan IP address tu. Lepas you dah masuk IP address tu, apa jadi adalah dia akan meminta username dengan password untuk anda atau sesiapa yang menggunakan remote access tu masuk ke dalam komputer tu untuk nak access atau nak buat troubleshoot. So lepas dia dah habis guna, dia akan menginform kepada parti tersebut bahawa saya telah habis guna, saya telah habis selesaikan troubleshooting tu, anda boleh continue gunakan komputer anda. So itu sahaja berkenaan dengan remote desktop. So join kami di SG Academy to learn more.